Okey, ini menu kerabu dengan jenang masak merah. Dah lama masak dah, cuma baru nak share ni. Okey, jom kita start. Mula, ini 10 serai. Okey, kalau terang dia betul buat serai ni, dia ada sampai pecah dengan bau yang sedap lah. Masukkan pula kisar dalam tu ada bawang putih, bawang merah dengan air. Lepas tu kita masukkan pula cili ko ya. Lepas tu pastikan pecah minyak cili ko tu, baru kita masukkan pula air. Lepas tu tambah sikit air asam jawa. Okey, proses pecah minyak tu dah berlama sikit, jadi memang kena banyak tambah air lah. Saya buat 2 kali tadi. Lepas tu masukkan pula sos tiram. Okey, pada masukkan sos tiram, masukkan pula sikit sos penutup. Lepas tu masukkan sikit sos cili. Mana sos cili? Oh, itu sos cili. Okey, seterusnya kita masukkan sedikit gula kat dalam ni. Masukkan sedikit garam. Lepas tu masukkan sedikit perasa lah. Okey, lepas tu kita kacau-kacau. Okey, dia ada macam ni lagi. Lepas tu kita masukkan pula bawang putih. Okey, supaya bawang tu dia tak terlampau crispy lah. Kita masak awal sikit. Lepas tu bila rasa nak tambah kuah, kita tambahkan air. Nak lebih ke nak kurang ke tak. So baru kita masukkan ikan jenang dengan kerabu yang dah digoreng tu. Kalau tengok dia macam ada pecah sikit ikan ni, tapi tak apa. Kalau kena hati-hati lah dalam stage ni. Lepas tu kacau-kacau dan siap untuk dihidang semua. Jumpa.